Macam mana sekolah hari ni? Ada rahsia. Rahsia apa pula? Cinta dapat hadiah. Oh, wow. Hadiah apa? Kenapa hadiah? Hadiah macam mana? Cinta dapat jawab soalan. Soalan? Oh, hari ni kan Cinta ada ceramah. Lepas tu dapat soalan. Soalan dia apa? Soalan dah lupa. Apa tu nama dia? Dalam banyak-banyak dada apa daripada pokok. Oh, lepas tu Cinta angkat tangan masa kat Dewan tu. Angkat tangan ramai-ramai Cinta seorang angkat tangan. Oh, lepas tu? Nanti Cinta jawab lah. Air ketam. Wah. Jadi Cinta lepas tu bila dah jawab air ketam. Cikgu tulis nama Cinta. Kali kan Cinta kena panggil. Oh, yo, naik pentas. Ambil hadiah. Tengok hadiahnya mana. Tengoklah hadiahnya mana. Tutup mata semua. Okey, tutup mata. Dia pun tutup mata. Okey, tutup mata. 1, 2, 3. Wow! Boleh guna tahun depan. Apa tu? Dengar sikit. Unboxing. Tarik. Okay. Oh, unboxing. Oh, air ketum. Pandai macam ni. Hebatlah anak bapak ni. Cinta boleh jawab air ketum. Mantap. Dan ni buku pun boleh. Oh, hari ni ceramah anti dadah kan? Ni, pegang. Oh ya, buku 1, pemandam 1. Oh, masuk dan tuan tilang nanti boleh pakai tahun depan. Jimat bapak jimat. Tak boleh. Bapak kena belikan Cinta pensel box yang baru. Allah, baru bapak cakap jimat nak posen tak payah beli pensel tahun depan. Tak boleh. Oh yo, Bapak kena belikan Cinta kotak pensel yang boleh tekan-tekan.